Macam tu aku okey je duk. Tak, Ryan bagi Rose tadi kau terus tak tengok. Kan dia bagi kau handheld, kau terus tak tengok. Apa? Tak apa lah, kalau anda kata boleh kembalikan orang kata apa? Satu je lah, kalau Tuhan tanya aku nak kembalikan siapa, aku yang nak kembalikan ni lah. Kalau kau tanya aku nak kembalikan 2 orang. Jap. Tapi kalau Tuhan boleh kembalikan lah, nak kembalikan yang hujung ni seorang, aku nak kembalikan 2 orang je. Yang hujung ni dengan yang ni. Tengah-tengah ni. Ni yang ni. Nampak? Angka panjang tu dengan yang dia. Kalau Tuhan tanya, nak kembalikan siapa kawan-kawan nak kembalikan yang hujung sekali ni, baju hitam ni dengan yang tengah tu. Betul. Sebab lepas ni Noah dah start sibuk. Lepas ni Noah dah start sibuk dah. Tak tahu lah join event ke apa ke. Tuan dah tak tahu lah. Tak. Sama. Aku cakap kat ayam juga. Betul. Tak tahulah yang sebelum ni pun cakap sama je tapi Sibuk ke? Tak ada masa kita dah sekarang. Aku pergi ke ayam juga Muhammad. Muhammad kau nak pergi murah kan, kau doakan dah. Tahu-tahu dapat AI team dah tak ikut kita orang dah. Tahu-tahu dah masuk AI team dah tak ikut kita orang dah masa ni. Sebab dia tahu masuk AI team kan. Ni tak ada duit lagi. Dah ada duit sikit. Kau dah boleh tukar nama lah. Nanti kalau contoh kau dapat ke terpilih, kau tukar nama jangan AI Noah, AI Tanggang. Tak apa ni, boleh tag ni tak Elazman. Bang, guys, tag ni Abang Elazman, ambil Noah jadi model jap. Model model Era. Noah, kau nak jadi model Era? Tu dengan baju Melayu tu Era. Ni boleh lagi. Boleh dah. Boleh ke? Kan dia kalau dia nak pergi, kalau dapat. Tak tahu. Tadi lah kalau nak takut rate dia mahal lah. Sebab dia dah 16,000 view ni. Macam mana rate kau Noah? Kau boleh tak kongsi rate kau sikit? Manalah aku tahu, aku pun tanya kau. Kau tahu sekarang pun dia tak bawa kereta kan, dia ada driver lah. Ya. Ya Allah, aku bawa kereta. Tadi bukan kau tak duduk kereta ke? Mana dia aku masuk tempat bawa kereta? Apalah kau ni? Ni daripada sini nak pergi mana ni? Ya Allah, Muhammad, tolong. Tak, Noah nak pergi mana sekarang? Aku tak tahu. Dah nak balik le. Nak pergi, tadi pergi hantar barang ni, si Amri ni. Ambil barang, ambil dompet dia. Lepas ambil dompet dia, jumpa kawan-kawan happy sekali. Lepas tu, berdamai kat situ. Menangis semua. Saya baik aku ni batu. Tu aku tak nangis. Diorang yang nangis. Sebab kami nak lepak dekat, orang kata nak ajak lepak sungai. Yang lagi dengan seorang tu penyanyi acah-acah K-pop. Tak boleh lepak sungai. Yang seorang lagi tu siapa? Ya, tu apa? Muka jambu. Muka jambu tu. Risha tu. Tu pun tak boleh juga. Dia kata takut nyamuk. Lagi seorang nak main gym. Syafiq. Tak boleh. Lain-lain bidang. Amri ni je aku nampak. Ya, memanglah dia orang tak nak. Kau ajak dia orang pergi mana rumah ayam? Memanglah dia orang tak nak. Bukan, aku ajak pergi sungai. Pergi sungai, betul. Betul, pergi sungai. Betul, pergi sungai. Kau nak aku buka mesej, kau ajak dia orang pergi mana? Benda tu tak tahu sebab macam mana benda ni kau dah pernah buat kat kita orang. Takkan kau tak boleh buat dengan budak-budak lain, betul? Kau dah betul? Aku nak tunjuk ni. Kau terlelah grup, kau ajak pergi mana ni? Ajak pergi mana? Sebab kau dah tutup segala-galanya sebab kau macam tengah macam bela ayam semua benda kau tutup. Benda-benda macam tu betul pernah ajak kita orang, jom pergi rumah ayam guys ke benda. Aku mesti boleh buat kat diorang juga, betul? Apa pula? Pergi rumah ayam? Rumah aku lah. Kau itu cakap kita orang, jom guys, jom lepak rumah ayam. Itu. Mana ada? Mana aku tahu. Ni dia chat aku kan dia chat aku. Cakap. Dia cakap apa? Kerana nak pergi umrah pun fitnah-fitnah orang lagi. Siapa? Dia kata, Noah. Dia chat dalam grup. Kau jangan macam tu Noah. Kau ni. Sumpah tak chat. Sumpah tak chat babi. Babi? Chat. Noah terfikir ke mana ada kan? Dia pemenang lah. Kau memang duduk rumah ayam dah ke? Ya Allah, kan dia gini. Mana dia aku itu aku ajak lepak rumah aku. Korang panggil rumah aku rumah ayam. Cakaplah rumah ayam, bukan tempat lain. Maksudnya aku cakap okey, jom lepak rumah ayam. Rumah aku. Bukan rumah apa benda yang lain-lain. Kau faham tak? So
Kau janganlah fikir benda lain. Dah korang cakap rumah aku rumah ayam. Aku cakap lah rumah aku rumah ayam. Aku cakap aja lepak rumah ayam. Bukan kau janganlah fikir benda lain, Muhammad. Dah. Dah, terima kasih Dan. Tak apa lah. Kandik kalau macam tu kau ada kerja ni petang. Aku tak tahu lagi nama. GTA jom. Jom lah boleh. Boleh tengok kalau buat lama-lama pun orang macam dah tak nak kawan Ya, aku pun rasa macam tu lah. Aku just boleh cakap aku harap kau tak ada lah, kena selalu ada sesi dengan aku lah, Yen Aku ada, aku tak ada masalah. Ya dah, aku harap kau pun, ya aku harap, ya kau je harapan aku sekarang ni. Tapi doakan aku Ni doa apa? Aku 21 hari bulan aku masuk Amanah Zahan. Okey. Aku nak doa lebih tak boleh lah. Uh, Okey, baik. Sekali. tak apa, jaga diri Noah. Dah minta diri dulu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Yen.